Tes tes. Satu dua tiga. Dah. Tes tes satu dua tiga satu tiga. Penawar jiwa membimbing, mudahnya mengaji dan Al-Quran di hati. Cahayanya terang, penawar jiwa membimbing hati ke arah yang nyata. Diisi ngaji, ilmu berseri, kaedah mudah untuk difahami. Mudahnya mengaji, dekati hati. Al-Quran panduan sepanjang hari, langkah demi langkah kita bersama menuju reda ilahi yang esa. Bersama guru penuh ikhlas, mendidik jiwa, membimbing jelas. Sistematik mudah difahami, ilmu suci menyinari hati. Dari huruf ke ayat suci, mengalir indah dalam diri, membawa cinta, membawa damai. Al-Quran hidup sepanjang zaman. Mudahnya mengaji, dekati hati. Al-Quran panduan sepanjang hari, langkah demi langkah kita bersama menuju reda ilahi yang esa. Bersama guru penuh ikhlas, mendidik jiwa, membimbing jelas. Sistematik mudah difahami, ilmu suci menyinari hati. Dari huruf ke ayat suci, mengalir indah dalam diri, membawa cinta, membawa damai. Al-Quran hidup sepanjang zaman. Mudahnya mengaji, dekati hati. Al-Quran panduan sepanjang hari, langkah demi langkah kita bersama menuju reda ilahi yang esa. Mari bersama kita hayati Al-Quran, cahaya sepanjang hidup ini. Isi ngaji, sinar hati, membawa rahmat ke syurga abadi. Mudahnya mengaji dan Al-Quran di hati. Cahayanya terang, penawar jiwa, membimbing hati ke arah yang nyata. Diisi ngaji, ilmu berseri, kaedah mudah untuk difahami. Mudahnya mengaji, dekati hati. Al-Quran panduan sepanjang hari, langkah demi langkah kita bersama menuju reda ilahi yang esa. Bersama guru penuh ikhlas, mendidik jiwa, membimbing jelas. Sistematik mudah difahami, ilmu suci menyinari hati. Dari huruf ke ayat suci, mengalir indah dalam diri, membawa cinta, membawa damai. Al-Quran hidup sepanjang zaman. Mudahnya mengaji, dekati hati. Al-Quran panduan sepanjang hari, langkah demi langkah kita bersama menuju reda ilahi yang esa. Bersama guru penuh ikhlas, mendidik jiwa, membimbing jelas. Sistematik mudah difahami, ilmu suci menyinari hati. Dari huruf ke ayat suci,
sepanjang hari, langkah demi langkah kita bersama menuju redha ilahi yang esa. Mari bersama kita hayati Al-Quran, cahaya sepanjang hidup ini. Isi ngaji, sinar hati, membawa rahmat ke syurga abadi. Tes. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tuan-tuan dan puan. Selamat datang, ahlan wa sahlan, welcome to Moh Ngaji musim ke-8, insya-Allah. Moga salam siapa yang memberi salam. Puan Bunga, Puan Joharia, Puan Sarima, Puan Aziza. Jangan lupa tap skrin, share live kepada sahabat-sahabat kita, semoga mereka mendapat manfaat yang bersama, insya-Allah. Oh, Puan Nuriah. Oh, pertama kali masuk. Tak apa. Masuk sila. Boleh. Jangan lupa tap skrin, share live. Sebelum kita nak mulakan bacaan surah kita inilah sembang dululah orang kata. Kita orang kata 3 hari bercuti dah ni. Cuti Mak Hijrah, Sabtu dan Ahad. Sebelum kita mula, saya nak tanya tuan-tuan dan puan, bercuti ni pergi mana aja tuan-tuan dan puan? Boleh komen. Pergi mana bercuti ni? Anak menantu datang rumah ke? Jangan segan-segan. Boleh tulis, boleh komen, insya-Allah. Ramai masuk hari ni. Okey. Jangan lupa tap skrin, share live kepada sahabat-sahabat kita ya. Selamat datang, ahlan wa sahlan kepada live ngaji iaitu Moh Ngaji musim ke-8. Sila. Jangan lupa tap skrin, share live. Tuan-tuan puan-puan dah sarapan ke belum ni? Dah sarapan ke pagi ni? Mana-mana yang free boleh buka mushaf, kita baca sama-sama, kita murojaah ilmu tajwid. Oh, Puan Bunga, sekitar kota Kinabalu sahaja masa bercuti. Oh, baik. Saya tak ada rezeki lagi untuk sampai ke sana. InsyaAllah satu hari nanti saya sampai ke sana, kota Kinabalu. Hari ni iaitu muka surat 87. 87. Betul Puan Azizah, bacaan semasa juzuk 5 surah Nisa 87 dengan hingga 91. Siapa-siapa yang baru masuk tu boleh, siapa-siapa yang free boleh buka mushaf, ataupun siapa-siapa yang nak mendengar pun boleh. Amin. Tuan-tuan puan-puan dah sarapan belum ni? Kita nak baca dah ni. Selamat datang Tuan Rosli. Ya, live saya setiap pagi, insya-Allah. Dan setiap hari kita akan baca 5 muka surat. 5 muka surat. Lepas tu kita akan bedah surah ataupun tajwid 2 ayat saja. Waalaikumsalam user Iro. Sila. Jangan lupa tap skrin, share live. Tuan-tuan puan-puan dah ready ke belum? Kita nak baca dah ni. Kalau dah ready, dah bersedia, tulis satu. Tulis satu, insya-Allah kita akan mulakan. Okey, Puan Bunga dah semangat tu. Dah tulis satu.
Okay, saya harap tuan-tuan puan-puan dah bersedia. InsyaAllah. Okay. Okay, tuan-tuan puan-puan nampak ke saya share screen tu? Okay. Tuan Airil okey? Okey. Sebelum kita mulakan bacaan surah kita, terima kasih puan Kak Lin. Terima kasih atas giftnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin rabbal alamin. Kesalam Kak Lin. Okey. Kita mulakan ya. Kita baca umum kitab dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Terima kasih. Sebelum tu, terima kasih tuan-tuan, puan-puan tap-tap screen, share live. Semoga dipermudahkan urusan hari ni. Semoga kawan-kawan kita mendapat manfaat bersama insya-Allah. Okey, kita bacaan surah kita ayat muka surat 87 hingga 91 ya. Okey, kita mulakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Am yahsuduna itu nama balik. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Inna Allaha kana azizan hakima. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات
تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, selesai bacaan kita iaitu ayat iaitu muka surat 87. Okey, salam siapa-siapa yang memberi salam. Selamat pagi. Amin amin rabbal alamin. Jangan lupa tag screen share live. Terima kasih yang bagi gift Tuan Rosli, Ika, Puan Ika, Encik Mahfuzah. Terima kasih. Jangan lupa tag screen share live supaya sahabat-sahabat kita mendapat manfaat bersama. Okey ke bacaan saya? Tak nampak laju ke ataupun okey? Okey, salam Puan Nayati. Boleh komen. Tak nampak laju ke atau dah okey dah? Okey je. Okey, alhamdulillah Puan Nuriyah. InsyaAllah. Ngam okey, ngam soya. Alhamdulillah. Okey. Kita pergi ke muka surat seterusnya iaitu 88. Assalamualaikum Puan Ika. Selamat pagi. Siapa-siapa yang berkelapangan boleh buka mushaf ataupun nak mendengar pun boleh. Jangan risau. Tiada halangan kat situ ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Yang mana ya? Ayat 64. Okey, baik. Okey, boleh. 64. Tak apa dah. Saya ulang balik. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Okey ke tadi? Okey. Okey, terima kasih puan Turah. Puan Al-Husna, terima kasih. Siapa-siapa menegur tadi, tak apa. Kalau saya salah, tegur je. Nanti saya betulkan balik, insyaAllah. Tak apa, Puan Umu Kasyarah, tak apa, masuk. Tak apa.
Okey. Okey, tuan-tuan puan-puan. Okey ke? Ataupun terlampau laju ke bacaan? Ha. Apa pun terima kasih yang menegur. Jangan risau. Saya tak ada terasa hati, tak ada apa-apa. Saya pun masih belajar. Waalaikumsalam Tuan Iman. Selamat datang ke live mengaji. Welcome. Ahlan wa sahlan. Ulas sekali lagi Tuan Rosli. Ayat 64. Okey, boleh. Sekejap Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Okey, tuan-tuan puan-puan, kita pergi ke muka surat seterusnya, iaitu 89. Alhamdulillah. Jangan risau, tegur je boleh, insyaAllah. Saya tak ada apa-apa. Saya sama-sama kita belajar. Okey, kita pergi muka surat seterusnya 89. Jangan lupa tuan-tuan puan-puan, tap screen, share live, supaya sahabat-sahabat kita boleh join sekali live ni, kita dapat manfaat bersama, insya-Allah. Ayat seterusnya iaitu 89. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzal la'atainahum min ladun وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا
ذكركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Okay, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, selesai muka surat 89. Yang mana baru masuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada mengaji musim ke-8. InsyaAllah pagi ini program kita iaitu bacaan surah dan bedah surah. InsyaAllah. Siapa yang baru masuk, jangan lupa tap skrin, share live. Dan yang sekarang ni kita akan baca, lepas ni kita akan baca muka surat 90. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang share live, tap skrin. Semoga dipermudahkan urusan, insyaAllah. Amin amin rabbal alamin. Okey ke bacaan saya tuan-tuan dan puan? Ataupun terlampau laju ke, ataupun yang mana kalau saya ada silap, boleh je tegur. InsyaAllah. Waalaikumsalam Puan Nori. Selamat datang. Alhamdulillah, okey. Baik-baik. Yang mana dalam perjalanan tu, semoga selamat sampai insyaAllah. Mana-mana ada kat office tu, nak mendengar apa boleh, jangan risau. Tiada halangan. Okey. Kita pergi muka surat seterusnya iaitu muka surat 90 insyaAllah. Tuan-tuan dan puan dah bersedia? InsyaAllah. Kita mulakan . Wassalam Puan PA. Tak apa. Amin. Wassalam Puan Ani. Sila-sila masuk insyaAllah. Kita nak mula dah muka surat seterusnya. Muka 90. Tak apa insyaAllah saya boleh betulkan insyaAllah. Kita pergi muka surat seterusnya iaitu 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا
واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, selesai buku surat kita iaitu 90. Alhamdulillah. Yang mana baru masuk, selamat datang ke live Moh Ngaji musim ke-8. Ahlan wa sahlan, welcome. Jangan lupa tap-tap screen, share live. Semoga sahabat-sahabat kita mendapat manfaat bersama, insya-Allah. Alhamdulillah. Yang mana bekal pangan, boleh buka mushaf, kita baca bersama. Yang mana saya salah boleh tegur, insya-Allah. Boleh. Kita nak pergi ke musad terakhir bacaan surah pada hari ini. Selamat datang. Jangan lupa tap-tap screen, share live. Okay, kita pergi musad terakhir iaitu 91.
من يطع الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Ulang balik. Okey, baik. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. Ulang balik. Yang mana? Yang mana tuan-tuan puan? Ayat apa? Tak apa, saya boleh betulkan, insya-Allah. Ayat apa ya? Atas kali ke? Puan Ani, Tuan Asli. Ayat pertama tadi. Oh, okey, baik. Yang mana ke? Yang mana saya ada silap tu? Wa ma tawalla fama arsalnaka alaihim hafiz. Ayat yang mana? Ayat pertama, okey. Perkataan yang mana ke? Boleh tunjuk ah? Insya-Allah saya betulkan. Kita ulang, saya ulang balik saya cuba. Insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. من يطع الرسول فقد أطاع الله. Okey, betul. ومن تولى فما Masalah. من يطع الرسول من يطع الرسول فقد أطاع يطيع. Oh. Okey, baik-baik. Baik-baik, insya-Allah. Tak sebutan huruf ah. Okey, baik. Okey. Okey, baik, insya-Allah. Terima kasih Tuan Asli, terima kasih yang bergabung, insya-Allah. Kita baca balik من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Okey, betul eh? Tak apa Tuan Asli, tak apa, insya-Allah. Saya pun tengah belajar. Sama-sama belajar, insya-Allah. Kita teruskan ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى
وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ulang balik. Mana puan ni? Ayat 82 ke? Ayat mana puan ni? Jangan risau Tuan Rosli, jangan risau puan Fiqah. Puan Fiqah. Jangan risau. Tegur je. Saya pun masih belajar insya-Allah. Tak apa. Saya tak ambil hati insya-Allah. Saya lapang dada. 80. 80. 82 eh? 82 sini. Okey. Lepas satu. Kita ulang balik insya-Allah. Jangan lupa tak screenshot insya-Allah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. Ulang balik ayat 84. Okey. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله
بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله العظيم. Okey tuan-tuan perempuan, selesai bacaan surah kita daripada muka surat 87 hingga 91. Alhamdulillah. Tuan-tuan perempuan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, mana-mana nak tegur boleh tegur. Jangan risau. Saya pun tengah belajar, sama-sama belajar insya-Allah. Jangan risau Tuan Rosli, jangan risau. Tak ada apa lah. Puan ni jangan risau. Boleh-boleh. Sebelum kita masuk pada surah, jangan lupa tap-tap screen share live. Semoga sahabat-sahabat kita dapat manfaat. Sama-sama kita ulang kaji murajaah balik. InsyaAllah. Ayat selepas wakaf jim yang mana? Ulang balik ayat selepas wakaf jim. Wakaf jim mana puan? Puan Fiah ada 84. Mana? Illa nafsak. Ulang balik yang ni. Boleh insya-Allah. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak. Okey, kita nak masuk dah untuk bedah surah. Bedah surah. Kejap ya tuan-tuan puan-puan. Saya tengah ni edit. Bagi insya-Allah pagi kita sama-sama kita boleh nampak. Insya-Allah. Saya akan zoom Okey. Okey, kita sama-sama nampak insya-Allah.
Nampak ke tuan-tuan perempuan? Okey ke? Okey ke yang share screen ni? Kalau okey tulis 1. InsyaAllah. Jangan lupa tap screen share live. Okey, alhamdulillah nampak tuan Rosli. Okey, baik. Yang mana baru masuk, okey, bedah surah kita iaitu setiap hari iaitu 2 ayat atau 3 ayat. InsyaAllah. Dan apa yang saya tulis ni macam contoh MA ni adalah ringkasan hukum tajwid. Nak tulis panjang tak muat. Kita pendekkan dia iaitu contoh MA iaitu mak asli. Tapi kita akan explain sedikit lah apa tentang mak asli ni. Mak asli ni iaitu berapa harakat. Nampak okey tuan-tuan puan-puan. Kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hakikun ya. Tadi kita dah cakap kan. Ini adalah mak asli, dibaca dengan 2 harakat. Hakikun. Mak asli iaitu huruf dia alif, waw dengan ya. Okey, kita masuk ni. Advance sikit. Ala tanda panjang ni bertemu dengan ni berapa kalimah tuan-tuan puan-puan? Ini berapa kalimah? Dia berapa kalimah dan apa nama dia? Tak apa tuan-tuan puan-puan boleh komen. InsyaAllah saya baca satu-satu. Boleh. Ni berapa kalimah? Ala 2 kalimah. Okey, betul Puan Nuriyati. Okey, 2 kalimah iaitu jaiz mufasil, dibaca dengan 4 dan 5 harakat. Okey, kita pergi seterusnya. Nun mati bertemu dengan lam. Lam alif. Lam. Lam. Nun mati bertemu dengan lam. IBL. Apa IBL ni? Idgham bila guna. Okey, nak tanya tuan-tuan puan-puan, idgham bila guna ada berapa huruf dan apa huruf tersebut? Ada berapa huruf dan apa huruf tersebut? Banyak perform ni. Tuan Miftahul. Dah jawab. Dua huruf iaitu lam dengan ra. Ni nun mati bertemu dengan lam. Makna dia idgham bila guna. Okey. La aqula. Sama juga tadi macam tadi. Betul Puan Azizah, betul Puan Nurhati. Yang tadi tu idgham bila guna iaitu lam dengan ra. Okey, ni tanda panjang ni masuk dengan hamzah. Apa? Ni ada berapa perkataan ni? Ni ada berapa perkataan? Mak mufasil 2 kalimah, betul. Ni adalah mak ja'in mufasil. Betul Puan Nurhati, Tuan Asli betul. Okey, berapa harakat mak ja'in mufasil? Tadi tu dah sebut dah. Mana tahu tuan-tuan puan-puan boleh ingat, boleh tulis. Ini berapa harakat? 4 dan 5, betul lagi. Betul, dah tahu kan. Betul Puan Nurhati. Betul Tuan Rosli. 4 dan 5 harakat. Ini mak ja'in mufasil. Aqula iaitu MA ni, ini mak asli. Mak ja'in mufasil Puan PA iaitu 4 dan 5 harakat. 4 dan 5 harakat sahaja. Tak apa, kita sama-sama belajar insya-Allah. Betul Puan Umum 4 dan 5. Ini mak asli iaitu 2 harakat MA. Okey. Ni hamzah wasal bertemu dengan lam mati, bertemu dengan 14 huruf apa ni? 14 huruf apa ni? Hamzah wasal bertemu dengan lam mati, bertemu dengan 14 huruf. Ni apa? Ni apa? Huruf apa? Dah kemari. Okey.
Lain nama izhar komariah apa nama? Oh betul lah, apa betul pun hati. Alif lam komariah. Nama lain untuk alif lam komariah itu izhar komari. Okey, kalau kita ni berhenti dia hak kok. Apa ni? Ko ni apa? Dia kalau apa? Ni pertama kali ni kita jumpa ni. Panjang saya bedah surah untuk slot ni. Apa ni? Hak kok. Kalau akbar. Betul. Saya kat sini kita boleh jumpa di surah di tabbat yada bilah bin watab. Ni kalau akbar. Kalau akbar. Betul. Lalu kita jumpa ni je yang sebelah ada ni. Kau ada. Masalah Puan Zainab. Jangan lupa tag screen share live. Ni kalau akbar. Okey ni. Ni orang kata macam adik sikit lah. Betul. Betul Tuan Mifhatul. Betul Puan Aziza. Kalau surah. Kau ada. Okey, kita pergi seterusnya. Terima kasih Tuan Mifhatul. Mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba. Betul yang tadi tu kalau sukurul natuna kecil berlaku di tengah kalimah. Betul. Kalimah hujung kalimah boleh, tengah kalimah boleh. Okey ni apa? Mim mati bertemu dengan ba. Ikhfa syafawi. Lagi tuan-tuan, puan-puan. Boleh komen. Mim mati bertemu dengan ba. Ikhfa syafawi lagi. Betul Puan Umur, Puan Nur Yati. Ni lah ikhfa syafawi, mim bertemu dengan ba. Jituku. Dia tak rapat bibir. Dengar dah harakat. Betul Puan Zainab. Dengar dah harakat. Okey ni. Saya rasa tuan-tuan nampak Tak nampak? Okey jap. Saya okey. Ni tanwin bertemu jap. Bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim. Tak dapat saya. Okey, tak apa. Boleh. Betul idgham al-ghunna. Itu buat syafatan. Idgham al-ghunna. Tadi kita jumpa idgham bila ghunna. Idgham al-ghunna apa huruf dia? Apa huruf dia dan berapa huruf dia yang ada? Ada dua soalan kat sini. Tak nampak? Nampak ke? Sekejap nampak ni. Tapi tadi ayat dia kat atas. Ayat dia kat ujung. Tanwin bertemu dengan mim. Itu idgham al-ghunna. Betul. Tuan Mifhatul. Betul. Ayat atas tadi tak nampak. Cuba sekejap. Saya ni saya tunjuk balik Ni tanwin. Yang ni hujung ni. Saya bulat ni. Tanwin ni bertemu dengan yang ni mim ni. Dia kena ubah-ubah gitu. Okey. Betul 4 huruf iaitu 4 huruf iaitu mim, ya, nun dengan waw. Ya, waw, mim, nun. Betul. Puan Azizah, betul Puan Hayati. Betul Puan Zainab. Tadi bertemu dengan huruf mim, idgham al-ghunnah, masuk dengung, dua harakat. Hurufnya mim, nun dan waw dengan ya. Betul. Okey. Nun mati bertemu dengan ra. Tadi dah jumpa dah atas sekali tu. Menu. Betul Puan Lina. Mudah. Kita nak ingat macam tu lah. Idgham bi ghairi ghunnah dengan idgham bila ghunnah. Betul. Hebat tuan-tuan puan-puan. Betul idgham bila ghunnah iaitu huruf dia lam dengan ra.
Okey, kita pergi seterusnya. Mim mati bertemu dengan fa. Mim mati bertemu dengan fa. Iza syafawi. Tadi tu Puan Umuh itu dalam bila guna betul. Ni sekarang ni apa? Mim mati bertemu dengan fa. Iza syafawi. Okey, betul, Iza syafawi. Selain huruf mim dengan ba, semua Iza syafawi. Jelaskan mim. Betul. Bikum fa'arsil. Betul. Walina, betul. Perform ni Mifatul ni 26 huruf. Saya pun kadang-kadang tukar aku kata. Okey. Terima kasih. Jangan lupa tap screen social live. Terima kasih yang follow kita. Selamat datang ke live mengaji musim ke-8. Okey, kita pergi ayat seterusnya. Ni. Kita jumpa dah tadi ni. Bani Israel. Ni kat sini ada berapa harakat? Berapa harakat pula silap. Berapa kalimah? Betul, Majai Mufasil. Laju sangat. Okey, puan Fiah, saya akan lambatkan sikit Okey, tak apa. Saya slowkan InsyaAllah. Tak nampak? Tak nampak lagi puan. Okey, nampak? Nampak betul, ni 2 kalimah. Tanda panjang ni bertemu dengan hamzah kat tepi ni. Mim jumpa huruf waw dan fa. Kenapa kita dapatkan sebab elakkan dibuangi. Soalan Puan Zainab. Okey, Ustaz nak tanya, kalau mim jumpa huruf waw dengan fa, mulut kita dirapatkan. Ya, sebab yang sebab elakkan dibuangi. Saya tu kurang faham Puan Zainab. Tak betul, Puan Zainab boleh tulis lagi. Apa, nanti saya teruskan ayat ni. Okey, nampak Puan Umuh. Okey, ni apa? Israel. Tanda panjang ni bertemu dengan hamzah tepi ni. Di sini ada berapa harakat? Laju. Hebat tuan-tuan puan-puan. Majai mutasil, iaitu 4 dan 5 harakat. Kat sini hanya 1 kalimah. Nampak jarak tapi bukan. Ini adalah 1 kalimah. Betul Puan Noyati, Puan Azizah. Betul Tuan Mifatul. Okey, kalau kita nak berhenti, kita nak sukakan Israel. Apa MAL ni? Tadi kita jumpa MA iaitu mak asli. Apa MAL? Tuan-tuan perempuan boleh tulis apa MAL dan berapa harakat. Berapa harakat dia ada. Okey, sekejap je tuan-tuan perempuan. Saya ulang balik Puan PA nak tanya mak wajib mufasil. Ni. Nampak ke? Ni. Iaitu majai mufasil ni, iaitu dia 2 kalimah. Dia tak ada berlaku dalam 1 kalimah, dia 2 kalimah. Lepas tu tanda panjang ni bertemu dengan sebelah perkataan, satu kalimah yang lain. Maka dia akan jadi majai mufasil dan dibaca dengan 4 dan 5 harakat sahaja. Bani Isra. Dia hanya dengan 2 kalimah saja. Lain dengan mak wajib. Mak wajib dia 1 kalimah saja. Macam ni kita jumpa mak wajib. Tanda panjang ni bertemu dengan sebelah ni. Itu baca dengan itu mak wajib juga. Mak wajib baca 4 dengan 5 harakat. Afdal baca 4 harakat. Okey, faham Kita pergi ayat seterusnya.
Itu apa? Tadi ada yang tulis. Betul Paulina, dia baca 2, 4 dan 6. Apa nama dia? Tadi saya tanya nama dia. Apa nama hukum dia? Iaitu MAL, iaitu ma'arid disukun. Ma'arid disukun. Dibaca dengan 2, 4 dan 6 harakat. Okey. Sama-sama puan umur. Sama-sama kita belajar insya-Allah. Okey. Kita dah habis satu ayat dah. Kita pergi ayat seterusnya. Sekejap saya water sikit. Okey, baik. InsyaAllah. Jangan lupa tap-tap screen, share like insyaAllah pada sahabat-sahabat kita. Semoga kita dapat manfaat sama. Yang mana baru masuk ahlan wasalan. Kita dah masuk slot bedah surah. InsyaAllah. Okey. Sekejap ya tuan-tuan puan-puan. Okey. Okey, nampak Okey, qala. Nah, itu apa? Itu ma'asli. Dia baca dengan 2 harakat. Dia baca laju-laju. Itu 2 harakat. Qala. Okey. Okey. Nun mati bertemu dengan ka. Betul Paulina. Okey ni, nun mati bertemu dengan ka. Ifa hakiki. Lagi. Ada 2 kat sini. Kita boleh tengok nun mati bertemu dengan kaf dengan nun mati bertemu dengan ta. Ifa hakiki. Ifa hakiki. Boleh kita teruskan ya ayat ke bawah ni. Ayat seterusnya. Okey. Sekejap ya tuan-tuan. Saya setting Okey. Okey ni. Bi'a. Okey, apa? Bi'a. Itu juga mak asli. Dan mak asli ni iaitu 3 huruf. Alif, waw dengan ya. Siapa nak tahu tanda mak asli iaitu okey. Tanda ni lepas tu sebelum dia, contoh alif ni tanda sebelum dia iaitu baris atas. Ya, contoh ada ya, sebelum dia baris bawah. Waw sebelum dia baris depan. Macam tu dia punya sifir dia. Okey. Kita teruskan ni kita jumpa juga yang tadi tu. Tanwin ni bertemu dengan fa. Tadi kita cuba nun bertemu dengan fa. Ni tanwin bertemu dengan fa. Apa-apa nun mati ataupun bertanwin bertemu dengan huruf fa ataupun huruf ini ifa hakiki. Huruf ifa hakiki. Okey. Kita pergi seterusnya. Bihai. Okey ni. Hari ni itu saja kita jumpa dia 3 kali ke 4 kali. Kita jumpa dia 3 atau 4 kali hari ni saja. Okey, ni apa? Tuan-tuan puan-puan. Kalimat panjang ni bertemu dengan ni. Kat sini ada wajib. Mak wajib pula. Mak jaiz mufasil. Mak mufasil. Betul Walina tadi ifa hakiki. Dengar baca dulu habis. Kat sini kita tengok 2 kalimah. Bila kita dah tahu tadi, kita dah ingat balik, okey 2 kalimah dia khas untuk mak jaiz. Dia pergi kat mak jaiz. Tak boleh berlaku dalam satu kalimah. Dan dibaca dia 4 dan 5 harakat. Untuk misal alimatul mad. Ini perform tuan Osli. Okey. Kita pergi ayat seterusnya. Kalimah seterusnya. Okey.
betul tadi puan umur itu Mak Jaim Mufassir 4 atau 5 harakat. Oh, saya belum tanya lagi, tuan-tuan dah jawab lah, tuan-tuan dan puan. Hebat. Ah, Dua-dua ni iaitu ifak hakiki. In kunta. Iaitu ifak hakiki. Dengung dia, dengung 2 harakat. Dengung 2 harakat. Tahu. In kunta. Okey. Itu kalimah yang terakhir. Sekejap kita. Okey, tuan-tuan puan nampak eh. Okey, kalimah terakhir. Dengung di paste 2 harakat. Betul Puan Azizah. Okey. Alif hamzah wasl bertemu dengan lam mati, bertemu dengan 14 huruf apa? Alif lam syamsiah atau idgham syamsi lagi. Puan Hati tulis juga alif lam syamsiah. Okey lagi. Lagi apa tuan-tuan dan puan? Betul ke ni? Ni alif lam syamsiah ni. Ayat 16 yang mana? Banyak ni ni. Betul ni idgham syamsi iaitu betul asli. Ini lah alif lam syamsiah. Kat sini atas ni ada sabdu. Ni bila ada sabdu sebelah dia, yang sebelah lam mati ni iaitu alif lam syamsiah. Scroll balik, maaf. Okey, jap kita habiskan ni dulu Okey, itu iaitu mat asli. Sodikin. Okey. Okey, ni apa? Kin. Tadi kita dah jumpa atas ni. Ni apa pula? MAL. MAL. Ayat terakhir kita ni. Kalau kita sukun jadi apa? Apa tuan-tuan dan puan? Sodikin. Itu bermat apa ni? Apa boleh boleh komen insya-Allah. Iaitu ma'arik li sukun. Dibaca dengan 2, 4 dengan 6 harakat. Okey. Sebelum kita nak habis ni, kita nak Puan yang mana ni Puan? Ayat mana? Betul, Encik Mifhatul. Satu enam. Ni 16. Lagi yang mana? Ayat mana? Saya scroll yang sikit-sikit bagi. Sekejap. Yang ni ke? Qala in kunta ataupun jita, bukan? Bi'ayati. Saya tunjuk satu. Nanti puan PA komen je. Ini ke? Ini ke? Mak Jaim Mufasil ke? Ataupun nun mati bertemu kaf, ataupun nun mati bertemu ta, ataupun hamzah wasl bertemu lam mati bertemu 14 huruf alif lam syamsiah, ataupun mak asli ataupun mak arid. Ataupun mak arid. Tak apa, buah umur. Okay, sama-sama Puan Mifhatul. Puan pun tuan ni. Mifhatul Fadilah. Tak apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, selesai bacaan surah kita dengan bedah surah kita pada pagi ni, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada tuan-tuan puan-puan.
Terima kasih tuan-tuan puan-puan ni mana mana tap-tap screen, share live. Yang mana tegur saya, jangan risau. Boleh je, jangan risau. Saya terima kenyataan anda. Kita nak belajar ni hati kena terbuka je. Mana-mana ada kritikan atau apa-apa, kita improve. Kita improve lebih baik, insya-Allah. Yang mana tegur saya macam saya ingat Tuan Rosli, Puan Alusna, siapa lagi seorang tu saya lupa. Wah, ini rasanya. Okey, jangan risau. Apa pun jazakallah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana dapat hadir masuk live, tap screen, share live, insya-Allah. Waalaikumsalam puan PA. Jangan risau. Apa-apa macam saya baca Quran jelas apa ada salah, beritahu je, insya-Allah. Nanti saya baca komen, saya tengok balik, saya betulkan balik. Tak ada lah. Saya orang sini je. Saya orang sini je, orang Ipoh je. Kenapa ada muka family ke kat barik ni? Jarang saya jejak sana tu. Okey. Terima kasih tuan-tuan puan-puan yang mana masuk live ni. Sebelum kita habis kita punya program pagi ni, kita baca doa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma hamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma suril Islam wal muslimin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu minkum. Amin amin rabbal alamin. Ada dialek parik tak ada, kita orang sini je. Okey. Terima kasih tuan-tuan puan-puan. Allah alam, yang baik itu datang pada Allah SWT, yang buruk dan lemah itu datang pada diri saya. InsyaAllah saya akan improve mana yang patut. Okey. Terima kasih tuan-tuan puan-puan. Jumpa esok hari insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudahnya mengaji dengan Al-Quran di hati, cahayanya terang penawar jiwa, membimbing hati ke arah yang nyata. Diizi ngaji, ilmu berseri, kaedah mudah untuk difahami. Mudahnya mengaji, dekati hati, Al-Quran panduan sepanjang hari. Langkah demi langkah kita bersama menuju reda ilahi yang esa. Bersama guru penuh ikhlas, mendidik jiwa, membimbing jelas. Sistematik mudah difahami, ilmu suci menyinar hati. Dari huruf ke ayat suci, mengalir indah dalam diri, membawa cinta, membawa damai. Al-Quran hidup sepanjang zaman. Mudahnya mengaji, dekat di hati, Al-Quran panduan sepanjang hari. Langkah demi langkah kita bersama menuju reda ilahi yang esa.
mendidik jiwa, membimbing jelas, sistematik, mudah difahami, ilmu suci menyinar hati. Dari huruf ke ayat suci, mengalir indah dalam diri, membawa cinta, membawa damai. Al-Quran hidup sepanjang zaman, mudahnya mengaji, dekat di hati. Al-Quran panduan sepanjang hari, langkah demi langkah kita bersama, menuju redha ilahi yang esa. Mari bersama kita hayati Al-Quran, cahaya sepanjang hidup ini. Isi ngaji, sinar hati, membawa rahmat ke syurga abadi.